kita ada last kali Melaka. Ni apa nak? National team je lah kot. National team lah. Baca dengan YB 4 pun national team Malaysia je. Macam ni banyak lah. Soleh Omar. Abu Yamin, K Soleh betul. K Soleh memang saya lama dengan dia. Dia kat mana? Selangor. Dia pernah Perlis, Kelantan, Selangor. Betul. Banyak jugalah K Soleh. Dia cakap Pela ikut dia. Dia kan dia ikut Pela. Pela ikut dia. Pela ikut dia. Oh, mana kata besok Pele ikut dia lah. Okey, adik Daman ada dalam pengurusan bola mana-mana lagi kah? Ni. Pengurusan tak ada, tapi coaching adalah coaching. Macam Man still lagi dia ada coaching dekat mana Man? Tim dekat Liga Selangor. Dekat Main Liga Liga Selangor je. Right. Kerana Baharum. Oh, dia lama sangat ni. Esok tak Razman dalam kolam keramat. Oh, itu kolam tu pernah juga tengok play Kedah kena kan. Nak. Ada can ni. Ada can ni. Okey, Razman pernah dapat offer main Kedah tak? Saya rasa tak pernah. Tak pernah. Okey, nak nasi Kak Zah kita ni ketin. Ni kita punya Ustaz Fidas kita masuk. Kami nak salam Ustaz. Razman susah tak jaga bat dulu? Susah tak jaga bat? Jaga bat dekat luar padang lagi susah. dalam padang tak susah. Luar padang. Susah. Susah nak jaga dia. Adik pun nak masuk kolam. Adik pernah masuk kolam? Pernah kan? Pernah lah. Berapa kali? Kalau main Kedah tak pernah masuk kolam menipu lah. Aduh. Fizikal ada tak Astaka? Astaka dah habis dah bang. Minta maaf. Baby. Astaka berapa ibu? Astaka kalau ikutkan berapa? Apa ni? Cik Sazwan? Astaka berapa ibu bang? Kalau tiket full? 3,600. So 3,600 dah sold out dah untuk tiket Astaka. Yang saya difahamkan saya difahamkan yang ada tiket untuk pavilion dan teres sahaja. Okey, saya rasa macam saya nak panggil seorang lagi ya. Saya nak panggil Pelam Pelam. Mari sini. Mari sini. Pelam view kat 1,000 dah Pelam. Dulu Pelam awal-awal 200 je. Malam layak adik. Mas sempat main dengan SC Baram ke? Sempat. 2004 saya main dengan dia SC Baram. SC Baram. Okey, Muslim main tak sibuk dengan kasut. Muslim amat ke? Pelam masuk Melayan 200 pula. Pelam. Ni permintaan ni. Nak apa lagi? Pelamai lah Sat. Bagi dah bang Aibah. Power bank okey je, boleh masuk. Power bank boleh je kan? Masuk. Boleh. Power bank boleh masuk kan? Boleh je. Cuma janganlah bawa yang besar. Relax sini. BB7 tak malam tak agak malam ni? Ada. Dia tak ada malam ni. Panggil Pelam. Alright, BB7 letak malam ni. Terima kasih semua. Jumpa besok. Okey, so saya keluar dulu. Dia nak keluar dah, dia nak rehat. Esok dia nak game. Saya masuk sekejap je ni ganti. Betul. Syok-syok. Betul. Masih bang. Masih. Jumpa lagi. Ya. Alright, okay. So, kita nak panggil siapa lagi? Kita nak panggil siapa lagi? Untuk malam ni macam malam raya lah. Memang malam raya lah. Hari raya. Hari raya. Dia meriah malam ni meriah. Malam ni malam meriah. Okay, so siapa yang nak tanya soalan boleh tanya. Tapi sebelum tanya soalan, tiket free tak lagi? Kalau dah beli tiket, tolong komen satu. Saya nak tengok berapa ramai yang dalam ni yang dah beli tiket. Betul. Kalau mana yang dah beli tu, komen. Dan komen satu. Komen satu lah. Okay, dah beli komen satu. Komen satu. Tak beli lah tu kosong. Dapat free lah. Dapat free. Zakwan pernah main ke? Jumpa TAPL. Zakwan national team. Banyak. Lama tak tengok Malon. Saya masuk. Berapa dah jualan tiket? Setakat ni penjualan tiket sudah hampir. Kalau nak ikutkan kat 15 dah, adik.
RM15,000. Sebab tu pun semalam kita dah kira-kira semua yang kita ambil daripada outlet-outlet, ejen-ejen kita yang kita sediakan tempat-tempat yang untuk orang yang senang membeli. So kiraan kita lebih kurang semalam dah kat 13,000. So tak masuk dengan hari ni lagi. Dengan tak masuk hari ni lagi.